Soalan muka surat 73, soalan 14. Pelajar 13 menunjukkan dua peran ortografik bagi objek A. Unjukkan peran tambahan pada SATA X1, Y1. Butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey, tapi seperti biasalah kamu perlu nomborkan. Jadi lukiskan garisan terlindung. Mesti nombor jangan tak nombor. Kalau tak nombor mungkin buat salah. Nomborkan pandangan hadapan. 4, 1, 3, 2, 5, 7, 9, 8, 12, 11, 10, 15, ni 6, 13, 14. Kamu sentiasa semak balik. Ada tak semua nombor ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepas tu pandangan hadapan pula, pandangan atas pula. Ini 1, 2. Lepas kamu label lah, kena semak balik. Ada tak nombor yang tertinggal? Ni 11, 12, 13, 15, 14, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mana? 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepas tu sambung dua-dua pandangan. Atas bawah sambungkan dengan garis lurus. Lepas buat garisan, ini garisan luruskan. Okay, sudah ada garis lurus, jadi yang kamu perlukan ialah garis mengufuk. Okay, ini tempat kamu unjuk. Pandangan atas kamu kena buat unjuran kan? Jadi garis mengufuk tu ada pada pandangan hadapan. Jadi pada pandangan hadapan, katakan, kalau kamu letak SATA, kalaulah kamu letak sini SATA rujukan, gambar ada di atas. Nanti bila kamu lukis SATA tambahan ni, gambar ada di atas. Kalau kamu letak sini, atas sikit, bawah besar sikit. Ini nak letak macam mana? Ini kalau kita letak sini, kata cukup tu cukup. Jadi kita letak di bawah sekali. Kita letak sini, bawah sekali. SATA tunjukkan. Jadi X, Y ya. Jadi sebelah kiri X, sebelah kanan Y. Lepas tu atas, yang garis atas tu kamu letak A huruf kecil. Lepas tu yang atas lagi satu tu kamu letaklah B. Okay, X, A, B. Nanti rajah ada di atas sikit. Okay, jadi kamu tengok ini sudut berapa? Takkan 45 kan? XY bukan 45. Kalau bukan 45, kamu cuba pula dengan 30. Okay, ini yang 30. Kalau 30 maksudnya dari atas kamu perlu gunakan 60. Okay, jadi dari atas 60 Buatkan garisan binaan. Gambar rajai ada di atas, jadi garisan kamu tak perlu lebih daripada XY. XY bawah tu memang tak ada barang.
ada lukisan kan. Jadi lukis sampai X saja sudah cukup. Lepas tu pindahkan tinggi X ke A. X ke A. Lepas tu X ke B. Pindahkan tinggi. What the hell is this? Ini A, ini B. Okay. Jadi lepas itu kamu pindahlah. Ini 8, 7 kan. 8 ada di mana? 8 ada di A. 8 ada di A. 7 ada di mana? 7 ada di X. 7 ada di X. 7, 8. 7, 8 garis lurus ke tak? Garis luruskan. Jadi kamu hitamkan 7, 8. Hitamkan. Okay. Lepas tu teruskan pula ni 11, 12. 11, 12. Lukiskan garis. 11 ada di mana? 11 ada di B. 11 ada di B. 12 ada di mana? 12 ada di A. 12 ada di A. 11, 12 pun garis lurus. Jadi 11, 12 kamu hitamkan. Okay, jangan habis semua baru hitamkan. Kalau sudah dapat garis tu, kamu terus hitamkan sahaja. Lepas tu sambung lagi dengan 5, 6. 5, 6. 6 ada di mana? 6 ada di A. 6 ada di A. 5 ada di mana? 5 ada di X. 5 ada di X. 5, 6 garis luruskan. Jadi 5, 6 kamu hitamkan. Okay, lepas tu dari kiri ke kanan kamu buat dari kiri ke kanan. 10, 9. Tunjukkan garis ini dulu. 10 ada di mana? 10 ada di B. 10 ada di B. 9 ada di mana? 9 ada di X. 9 ada di X. 10 dengan 9. 10, 9 garisan terlindung. Garisan terlindung perlu tunjuk tak? Soalan cakap tak payah. Jadi tak perlu tunjukkan. Jadi kamu teruskan dengan 13 pula. Okey guys, ini 13 ada di mana? 13 ada di A. 13 ada di A. Tandakan di A. Okey, sekarang 8 ke 12 garis. Garis hitam. Lepas tu 12 ke 13 pun garis juga. Jadi dari 8 kamu garis sampai 13. Garis sampai 13. Okey. Jadi teruskan. Teruskan 15, 14. Gariskan. Okey, 15. 15 ada di B. 15 ada di B. 14 ada di A. 14, 15 garis lurus. Jadi kamu hitamkan. 14, 15 hitamkan. 13, 14 garis lurus. Jadi kamu sambungkan garis 13, 14. 11, 10 garis lurus. 10, 15 pun garis lurus. Sambung. Lepas tu 11 sambung dengan 13. 11 sambung 13.
13 sambung 15. 13 sambung 15. Okey, yang mana garis lurus kamu lukislah dengan garis lurus saja. Lepas itu ada lagi kan? 34. 34 panjangkan. 4 ada di mana? Cikgu tertinggal satu lagi. Jadi cikgu buat satu garis lagi. Garis ini ialah C. Sepatutnya jangan tertinggal lah. Kalau sudah tertinggal masih boleh tambah lagi. Ini C. Jadi dari sini ke atas ialah C. Sini ke sini ialah C. Tandakan. Buat satu garis. Okey, 4 ada di mana? 4 ada di C. Ini C ya. Tandakan C. Tuliskan ini C. Jadi ini 4. Mana 3? 3 ada di X. 3 ada di X. 4, 3 garis lurus. Jadi kamu lukiskan garis ini. 1 dan 2. 1 ada di C. 1 ada di C. Lepas tu 2 ada di X. 2 ada di X. 1, 2 garis lurus. Jadi kamu sambungkan 1, 2 dengan garis lurus. Lepas tu 1, 4 pun garis lurus juga. Lepas tu 7, 5 garis lurus. 5, 3 garis lurus. Dan 3, 2 garis lurus. Lukiskan garis. Okey, yang garis lurus sudah siap. Yang perlu kita buat ialah garis lengkung. Okey, kita lukis garis lengkung. Untuk garis lengkung ni, kamu pilih 3 titik. 3 titik di sini. Okey, 3 titik. Dan kamu tengok garis lengkung ialah 6, 4. Yang cikgu guna ialah 6, 4. Maksudnya garis ini 6, 4. Garis ini ialah lengkung. Jadi yang pilih 3 titik ni kena buat garis sehingga garis 6, 4. Okey. Sebab kamu sudah label. Kalau 6, 4 maksudnya sini lah garis ini. Dan garis belakang yang lengkung ialah 14, 1. 14, 1. Maksudnya sini 14, 1. Maksudnya garis ini dengan garis ini adalah lengkung. Lengkung. Jadi garis ini dari titik ini cikgu ambil dari sini ya. Ambil dari garis ini. Jadi pilih 3 titik. 1 yang tengah-tengah. Tengah-tengah pilih 1. Lepas tu antara tengah-tengah ni pilih 1 lagi titik. Dan antara 2 titik ni pilih lagi 1 titik. Titik tengah-tengah. Okey. Cikgu lukiskan garis. Dari garis ini, kalau kamu tak mau guna garis ini, kamu boleh guna garis A. Kamu panjangkan sahaja garis A. Panjangkan garis A. Panjangkan garis A. Sebab kalau cikgu pendek, cikgu tak dapat lukis untuk semua. Jadi cikgu panjangkan garis A sampai sini. Okey, jadi dari sini cikgu lukis sehingga garis 41. Lukis sini sampai sini. Okey. Lepas tu lukis dari titik ni sehinggalah ke garis 41. Dari sini juga lukis terus ke garis 41. Sebab nanti kamu kena buat garis lengkung yang ini dan juga ini. Katakan cikgu buat garis 14, 1 dulu. 14, 1 dulu. Ini 14, 1. Jadi dari sini, ini 3 titik tu kan. Jadi cikgu tukar arah ke bawah pula. Dari sini lukis sampai garis ni maksimum sampai C sahaja kan. Maksimum sampai C sahaja. Sebab dari A ke sini panjang ini sahaja. Okey, jadi cikgu buat garis ni tak sampai
sampai ke bawah. Cikgu sampai C sudah cukup. Sebab garis ni takkan lebih daripada C. Jadi 3 titik ni cikgu lukis sampai ke garis C. Kesemuanya sama. Gunakan sudut 60 sebab nak 90 darjah dengan sata tampahan. Okey, sudah 3 titik. Okey, kita tengok. Katakan ini, cikgu tak mau nombor lagi. Katakan ini A besar. Kalau sebab cikgu sudah guna A kecil ya. Katakan ini A besar. Dia sampai sini, ini A besar. Ini B besar. Katakanlah sampai sini B besar. Ini C besar. Sampai sini, sinilah C besar kan. Jadi, cikgu ukur dari A. Kamu ukur dari mana-mana garis pun boleh. Katakan cikgu ukur dari A. Jadi, cikgu gunakan jangka lukis ukur dari A sampai ke A besar. Okay. Jadi, bila cikgu letak di sini, garis ini ya, garis A besar ni ya, cikgu letak di A. Sebab tadi cikgu ukur dari A. So, sekarang cikgu kena letak di A dan buat tanda. Tanda ni mesti nampak. Dan janganlah tanda tu besar sangat. Tak perlu besar sangat Lepas tu dari A ke B besar. Dari A, tanda A ke B besar. Okey, dekat sini pun dari A cikgu buat satu tanda. Lepas tu dekat C kita ukurkan C pula. Okey, jadi dari sini cikgu tandakan. Nampak? Mesti ada 3 tanda. Ini ialah sambung 14 ke 1 melalui titik-titik ini. Jadi 14 ke 1 melalui titik-titik ini. Gunakan French curve. Carikan yang boleh melalui semua titik. Cari yang mana boleh melalui setiap titik. Pastikan kamu dapat garis yang licin. Kita teruskan. Satu lagi garis apa? Garis 64. Garis 64. Mana A? Ini A kan? Ini A, ini B. Ini C. Okay, ini A, B, C. Jadi sama juga lepas A, kamu kena tukar arah. Dan kamu lukis sampai garis C saja sebab tak adalah panjang sangat. Lukiskan garis, lepas tu pindahlah tinggi. Sama juga dari garis A ke A. A ke A. Jadi yang ini mula dari A, kamu tandakan. Tanda tu mesti nampak, jangan tak nampak. Tak nampak, tak ada markah dalam peperiksaan. Ini B. Ini B, dari B garis A. Tandakan. Lepas tu C pula, A ke C. A ke C. Tandakan. Tanda mesti nampak. Lepas tu dari 6 sambung ke 4. 6 sambung ke 4. Gunakan lengkung Perancis. Lukiskan garis yang licin. Okey, ini cara menjawab soalan ini.